Jangan beli rumah kalau tak tahu benda ni. Kita boleh beli rumah baru atau rumah subsale. Kalau beli rumah baru macam projek ke atau under construction ke, kita boleh bayar sikit-sikit ikut payment plan loan and developer boleh bagi diskaun macam-macam. Tapi ada risiko dia, risiko lambat siap ke ataupun projek tu terbengkalai. Kalau rumah subsale pula, rumah yang dah siap, yang boleh masuk cepat, tapi kena bayar lawyer fee lah, stamp duty lah. Kalau ada nak kena repair, kena keluar duit sikit, duit sendiri. And kalau fikirkan zaman sekarang ni, ada je orang yang sanggup tunggu lama nak dapat rumah. And ada juga orang yang ada duit lebih sikit, dia beli rumah subsale lah, dalam 6 bulan dah boleh masuk terus. Kita kena bandingkan baik buruk dia, sebab by the end of the day, nak beli rumah mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua pun boleh. Kalau korang nak beli rumah dengan bajet bulanan 1,500 untuk bulanan, ataupun korang tak tahu pengkelayakan korang, korang boleh tanya dekat bawah ni, kita borak.